Apa sebenarnya yang berlaku dekat Sudan sekarang? Guys, jom saya ceritakan dengan korang tentang satu kisah yang sangat sedih yang tengah berlaku dekat Sudan sekarang ni yang sepatutnya mendapat perhatian yang lebih daripada komuniti dunia. Bandar El Fasher dekat wilayah Darfur Utara baru sahaja jatuh ke tangan kumpulan tentera Rapid Support Forces ataupun RSF selepas kawasan tu dikepung selama 18 bulan guys, bayangkan. Dan di dalam tempoh itu, makanan, ubat dan juga bantuan kemanusiaan langsung tak boleh masuk. Dan ini menyebabkan lebih 1.2 juta orang telah terperangkap. Dan bila RSF ni akhirnya dapat tawan bandar tu, laporan daripada PBB cakap ribuan orang telah pun diseksa dan dibiarkan meninggal dunia kelaparan. Sebenarnya Sudan ni dia memang dah ada konflik perang saudara dan dia dah berlarutan lebih daripada 2 tahun antara tentera negara ataupun SAF dan juga RSF. Sejak perang ni start 40,000 orang meninggal dunia dan lebih 12 juta pelarian terpaksa tinggalkan rumah diorang. Tapi dalam banyak-banyak kejadian ni, yang berlaku dekat Al Fasher ni lah yang dikatakan paling kejam sekali sebab tentera dekat sana iaitu RSF ni, diorang sengaja masuk serang penduduk awam semata-mata sebab perbezaan etnik. Okey, jom saya explain sikit lah untuk pengetahuan korang. Dalam konflik Sudan sekarang ni, dia sebenarnya ada dua pihak besar yang tengah gaduh sesama sendirilah, iaitu yang pertama ialah SAF ataupun Sudanese Armed Force dan juga yang kedua RSF ataupun Rapid Support Forces. Baik, SAF ni dia adalah tentera rasmi negara dan diketuai oleh Jeneral Abdul Fattah Al-Burhan dan dialah sebenarnya yang mewakili kerajaan sah dekat Sudan. Sementara tu pula RSF ni dia asalnya adalah pasukan separa tentera yang ditubuhkan dulu oleh bekas Presiden Omar Al-Bashir untuk lawan pemberontakan dekat Darfur pada awal 2000-an. Bahkan tetapi lepas tu RSF ni diorang makin berkuasa lah di bawah pimpinan Muhammad Hamdan Dagalo sampai jadi macam tentera sendiri. Dan bila Bashir digulingkan pada tahun 2019, kedua-dua pihak ni sepatutnya bekerjasama untuk membentuk kerajaan peralihan lah. Akan tetapi disebabkan ego dan juga kuasa punya pasal, akhirnya diorang ni berperang sesama sendiri sejak tahun 2023. Buat masa sekarang ni RSF diorang kawal sebahagian besar wilayah barat dan juga selatan Sudan, manakala SAF masih pegang ibu kota Khartoum dan diiktiraf dunia sebagai kerajaan rasmi.